kenapa Iron Man dapat tinggi, election dapat sikit? Iron Man kadang-kadang dalam resume tulis Iron Man. Macam masuk rumah orang lah, kita kena bagi salam lah. Kita orang memang tak mau masuk dah event lari kat Langkawi. Saya fokus semua benda in overall material, semua benda is premium. Tak apa bang, abang pergi balik bang. Saya dah tahu dah nak buat apa. Tak pernah lagi mencecah harga semahal yang sekarang. Sekarang pergi balik 1,500. Litua di Langkawi, for me, whatever it is, it has to happen di Langkawi. Dia kena berlaku dekat Langkawi. Second edition collab. So yes, memang ada budget increase kalau kita buat dekat Langkawi. Kita akan announce another event for the next year. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang dan selamat kembali ke satu lagi episod Pulau Kita Podcast. Episod ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dah episod kita siarkan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Macam-macam jenis benda yang kita bercakap di Pulau Kita Podcast. 5 cakap bahasa Melayu, 1 cakap orang putih. Orang faham-faham sendirilah kan. Kita mencari rentak dan irama macam mana kita nak bagikan yang terbaik untuk tuan-tuan dan puan-puan. Dan untuk kali ini kita nak menceritakan tentang events in Langkawi. Acara-acara yang dianjurkan di Langkawi, yang daripada Langkawi sendiri ataupun daripada luar. Kalau tuan-tuan tahu, Langkawi ni merupakan salah satu pentas yang terbaik di Malaysia. Kalau tanya saya, di dunia. Untuk event-event di Langkawi. Event sukan, event hiburan, event seni dan sebagainya. Hari ni, kita nak touch mengenai event sukan. Sports tourism. Saya bawakan 2 orang tetamu yang sangat-sangat dikenali, sangat-sangat dihormati, yang saya sangat-sangat sanjung mereka untuk mereka punya events. Saya bawakan 2 orang tetamu kita. Yang pertama sekali saya ingin memperkenalkan Abang Shah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Alif. Terima kasih hari ni jemput. Finally sampai sini juga. So Abang Shah, Syahrizal Saad adalah organizer untuk Langkawi International Half Marathon. Siapa tak kenal Abang Shah kalau dalam lari lah ni Abang Shah. Yes, Alhamdulillah. Dan juga leader untuk Langkawi Runners. Yes. Small group, Big Heart. big hearts. There you go. Kan? Tagline yang Actually tagline tu dia bermula daripada kita nak menerima sembang biasa dengan LR. Bila kita nak terima tetamu yang run with LR kan. So there is very simple conversation. Abang Syah beritahu kat group, kita nak terima orang mai kat Langkawi. Kita kena buktikan yang kita ni small group tapi kita ada big heart. So from there, dia mula daripada sembang lah. terus this something yang very good untuk jadi kita punya tagline kan. Yes. Small group big heart. So memang benda ni memang means a lot untuk kita lah. Yes. Sampailah hadirnya Elisha. Yes. Saya suka apa tahu, Abang Shah ambil apa sahaja yang Abang Shah rasa betul-betul mengena dalam hati dan jadikan benda tu besar dan cantik. Saya perasan benda tu kan. Betul. Untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan, Abang Shah juga ada satu company design nama Limes Passion, dan semasa COVID, job untuk design ni tak pernah ada. Jual chopping board tuan-tuan. Chopping board apa benda lah. Tapi chopping board tu dia buat sampai meletup-letup. Surrender dah. Jangan buka dah. Betul. Alright. Betul. Satu Interesting. just letak dalam story IG kan. Daripada tak ada apa, bermula dengan 10 orang, bila buka order 347 board. Nah, ambil. Apa benda lah, jual chopping board bang. That's what happen when you prioritize passion before money. Alright, tuan-tuan puan, Abang Shah, saya nak bawa kita ke tetamu yang kedua. Tetamu kedua kita adalah seorang race director untuk Ironman Malaysia, Encik Fauzi Famir. Assalamualaikum. Assalamualaikum Alif.
Apa Abang Fauzi sihat nak? Alhamdulillah baik. Boleh cakap Kedah no? Boleh. Sedap Boleh tu. cakap Kedah senang kan. Mesti kali pertama you pakai baju Iron Man tapi boleh cakap Kedah. Selama deal kat Langkawi memang cakap Kedah lah. Ya. Tapi kalau kat luar dia kena twist sikit. Oh kena tius ke? Tius sikit lah. Oh Major Herod. Herod. Jangan kedai, jom pergi kedai katup. Kantoi. Kantoi biasalah kita di mana-mana pun kita kena adjust. Betul. And especially untuk Iron Man, it's a brand daripada international, right? Cik Fauzi boleh tak perkenalkan diri sikit kepada audience kita? Nama daripada mana? InsyaAllah. So nama macam Alif kata tadilah, Fauzi Fahmeh, asal Sungai Petani. Bukan Langkawi, Sungai Petani. Orang Kedah ke? Orang Kedah. Orang Kedah. Tapi hati ni kat Langkawi dah lah. Alhamdulillah. Sebab sudah belah tahun dah kan. Lulusan UiTM sini Sport Management. And then dengan Ironman daripada day one lah kita buat comeback 2014. Kita buat daripada day one lagi. So tahun ni dah 12-13 tahun dah. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan kepada semua orang yang tahu event Ironman, triathlon, right? Triathlon. Triathlon, 3 disiplin sukan: berlari, berenang, berbasikal. Dan saya sebelum ni saya tak tahu. Saya ingatkan Mak Saleh mana lah duk handle Ironman Malaysia ni. Rupanya anak Kedah sendiri. Alhamdulillah. It's a pleasure to have you. Dan untuk pengetahuan semua, Cik Fauzi terbang daripada Kuala Lumpur, masuk pagi ni di Langkawi, petang sekali lagi ambil flight balik PKL balik. Saja nak support kita dekat Pulau Kita Podcast dan nak support adik-adik ni nak buat podcast. Terima kasih. Tepuk tangan sikit untuk Fauzi. Alright. So tuan-tuan perempuan, kita nak sembang lebih kepada events di Langkawi. Sedia maklum Langkawi ni sebenarnya satu tempat yang berpotensi untuk buat macam-macam jenis event. Hampa nak jenis pantai, kita ada pantai. Hampa nak jenis bukit, kita ada bukit. Nak jenis bendang, kita ada bendang. Nak 4-5 star hotel pun kita ada. Tapi hari ni kita nak sentuh lebih kepada sports. Dan ni masuk dalam sports tourism. Saya rasa sekarang ni kan, Masya dengan Cik Fauzi, di Langkawi ni memang kita boleh buat macam-macam event. Tapi yang mekar betul-betul sports tourism. Setuju tak? Sport tourism. Event untuk sports. Setuju. Kan? Kalau lah kata contoh event hiburan, konsert ke apa semua bagai, dia tak berapa sangat dok di Langkawi, Masya. Dia setiap benda, setiap sukan, dia kalau hit the spot, benda tu akan menjadi, InsyaAllah. Tapi dia depend on that person. Siapa the main character yang nak bawa. If the main character tu dia memang dia passionate on that, dia akan cari segala pelusuk untuk bawa. Kalau dulu orang kata nak datang ke Langkawi adalah benda utama melibatkan kos yang tinggi. So bila kita buat event, orang nak masuk ke Langkawi, Langkawi tinggi. Kalau tak masuk, tak ada event pun nak masuk Langkawi, kos tinggi. Betul tak? Tapi kenapa bila kita buat Ironman, orang sanggup masuk daripada serata dunia, orang masuk ke Langkawi? Betul tak? Betul. Okey. Bila kita buat event lari, memang sebelum ni event lari kat Langkawi, first edition masuk okey, second edition collab. Selalunya sebelum ni. Selalunya macam tu, collab. So alasan, susah kat Langkawi tak dapat support. Kat Langkawi susah nak sustain sebab apa, orang nak datang kos tinggi. Jadi by the record below than 2,000 saja peserta untuk larian. Tapi bila kita buat LHM first year 2,200, benda tu dah keluar daripada satu dia punya border. Kan? Even the first year 2,200. Of course nak introduce LHM to make it international, satu benda yang orang kata impian tu macam terlalu besar. Kan? Tapi Alhamdulillah sampai ke hari ni saya rasa macam anything, they say anything possible. Betul? Boleh buat. Betul. Sebenarnya sangat tepat bila Abang Syah cakap it's the person yang bawa. You, Abang Syah is the X factor. I bagi tahu terang, X factor. Di Langkawi ni bukannya larian bukannya first time buat.
Yep. Berbasikal pun bukan first time, berenang pun bukan first time. Yes. Alright, dah banyak kali macam-macam jenis orang. Dan ada di kalangan event-event tu sebenarnya yang mengambil kesempatan Betul. dilangkaui kan. Dia mai ke Langkawi, dia cakap dia nak buat event sekian-sekian, dia mohon grant kerajaan. Ada grant KBS, ada grant Kementerian Pelancongan, GSSP, GSSK dan sebagainya, beratus ribu di tangan ni. Betul. Mai ke Langkawi buat event yang ala kadar. Bila mai buat event yang ala kadar, peserta masuk, peserta rasa macam, wih, gila tak berbaloi. Betul. Pertama sekali dah flight, dah penginapan, lepas tu event pula buat cacat marbor, memang orang akan marah lah. Second year collapse. Yang kena marah siapa? Langkawi ya. Yang kena marah Langkawi. Kawan tu caw dah. Kan? Boleh dah. Boleh dah, Boleh kenyang dah. dah kan. Sadaqallahul azim. Aku pergi tempat lain pula, aku pergi buat kacau tempat lain. Betul. Tapi balik-balik pergi ke Langkawi. Betul. Itu masalah dia. Impact di Langkawi. Betul. Betul. Tahu satu ayat Fauzi yang saya macam pernah dengar kan. Kita orang memang tak mau masuk dah. Event lari kat Langkawi. Ayat dia. Kita orang memang tak mau datang Langkawi kalau orang buat event apa. Tapi sebab Abang Syah buat event, kami datang support. So dengar ayat tu tau. Of course kita terharu lah. Betul lah. Kan? Tapi kita menggalas. Sekarang ni kita bukan menggalas nama event tau. Kita menggalas nama Langkawi. Betul. Betul. So Betul. whatever impact kan Langkawi. Betul. Ha. Saya nak masuk ke dalam Abang Syah punya LHM dulu. Alright, sebelum saya kita masuk lebih kepada Iron Man. Untuk LHM, tahun ini tahun yang kelima. Dan saya alhamdulillah terima kasih untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan, kan? The first event yang launch saya punya career untuk MC adalah LIHM. Depa yang panggil saya, Cik Fauzi. Sebenarnya depa yang first kali panggil saya untuk masa tu saya pun tak tahu apa. Masya kata, Alip macam boleh bercakap. Alip macam boleh bercakap. Alip MC lah event bang. Event apa bang? Event lari. Saya pun tak lari lagi bang. Tak apa, Alip boleh cakap punya kan. Ali tak payah lari, Ali cakap. Alip tak payah lari, Alip cakap lah. Alip bila bercakap. Pukul berapa start event bang? Alip kena ada sini pukul 5.30 pagi. Pukul 5 pagi. Event apa ni bang? Kan? Event lari kita mula pagi. Oh macam tu. So terima kasih kepada Masya untuk itu. Daripada first year saya tengok Masya 2,000 orang. Masuk ke second year dia naik kepada 6,000 orang. Dah. Apa dah? Okay, dia first year 2,200. Betul. Okay, lepas tu dia tahun kedua dia tak banyak. Dia sebab tahun pertama tu kita start dulu ada 2,200 pengenalan kan. Lepas tu 2,400. 2,400 ya. Okay, kita 2,400 tu kita start dalam Dewan 5. Daripada registration 6 bulan jadi kepada 4 bulan untuk tahun kedua. Lepas tu tahun ketiga daripada 2,400 tu terus jadi 3,800. So start masuk daripada tahun kedua nak pergi tahun ketiga tu. Tahun ketiga kita buka registration dalam masa 1 jam. 1 jam tu dia mencecah 1,000 orang. Which is kita terkejut. Kan? Tapi dia punya impact dia tu, kejadian tu yang kita tak pernah sangka bila masuk kita buka tahun keempat 1 jam tak sampai 1 jam 20 minit. Within 1 hour. So maksudnya Dewan 5 tu breakthrough lah. Dewan tu adalah breakthrough lah. Betul. Satu, kita mengubah konsep whereby semua organizer nak numbers. Betul. Kan dia nak numbers. Sebab apa? The numbers tu macam determine your event ni actually besar kan. Betul. Actually no. Saya tak nak macam tu. Saya tukar konsep. Saya nak event saya ni skala kecil tapi impact dia besar. Kan? So sebab kita kata semua group big heart. Betul. Jadi bila kita buat event yang kecil, sebenarnya impact dia tu lebih besar. Nak control orang pun senang. Betul. So Quality lagi ada. Quality over the quantity. Sebab tu lahirnya konsep boutique event. Betul. So saya nak jadi event yang a premium half marathon. Okay. Daripada bila tahun last year, tahun keempat kita daripada 4,800 terus lompat jadi 6,850. Daripada tiga distance 5, 10, 21,
tahun lepas kita dah buang dah 5 km. Yep. Terpaksa buang macam mana? Terpaksa buang sebab permintaan kita terlampau tinggi. Betul. Kan saya nak Kat look kat budak-budak ni. Betul lah. sebab bila kita go for the race label, race label kita nak buat bagi better experience. Betul. So saya remove 5 km. Bukan tak support. No, kita support. Tapi saya remove 10 km, 5 km jadi 21 dengan 10. So 6,850. Then untuk 5th edition Yes. daripada 6850 kita buka, kita tutup 10 km, kita buka fokus single distance saja 21. Yep. So mula-mula saya rasa takut juga, boleh ke ni kan? Disebabkan bila kita buka pukul 11 pagi, terus graf tu dia tak ada graf dah. Dia terus jadi Dia macam tu lah. Apa macam ni? Line mana line? Tak ada line. Rupanya rapat. Yes. So bila kita ambil apa dia teknologi sistem yang baru, new partner, dia orang cakap dia orang confident to handle. Dia cakap kita handle capacity yang besar. So pukul 11 1 minit terus jam. Terus je. So dia orang cakap kami pernah handle event besar, tapi untuk LHM punya impact macam ni kami tak biasa macam ni. Kerakusan tu tinggi. Okay, untuk you guys punya information kan, kita punya buka tahun ni, kita buka actually target cuma 7,000 saja. Okay. 7,000. So dah tarik handbrake dah. Kita terpaksa juga sampai 7,500. Main kat tepi man. Macam-macam. You know lah. You know I know kan. Tolong lah. I know. Ni saya pun MC orang tanya tolong Ejah tak. Dia kata tak boleh. I know. Dia punya impact tu dia kacau. So habis dia kacau CEO Lada, dia kacau ketua polis Langkawi, semua kena kacau. Awak yang kalut sangat LHM ni. Dia kalut kan? Awak yang kalut sangat. Kalut. Sampai ke Putrajaya pun cari kan. Dia punya impact. Dan total number this year kita dah whatever happen, saya akan cut off sampai 7,500. Sekarang the running number yang public semua dah tutup, kita ada 7,337. Geng, ada lagi sikit lagi geng. Tolong pergi pujuk Masya. Okay, 7,337 ni Fauzi, campur dengan 100 international slot under travel package Indonesia. So dah 30 dah. Ya betul. Yalah. So another yang small little thing ni slot sponsorship. Masya, nak tanya kenapa agaknya Masya dalam kira-kira Masya orang training sangat nak main LHM ni? Dekat mana tu? Okay, first dia punya event ni is a boutique event. Where boutique event saya fokus semua benda in overall material, semua benda is premium. Okay, sebab mungkin itu sebab saya punya sifat saya sendiri. Saya tak suka benda-benda yang biasa. Saya suka benda yang bila orang dapat tu, orang tahu benda tu memang premium, benda tu rare. Sampai saya sanggup saya sendiri fly pergi China. Mungkin orang ingat fly pergi China nak dapat barang-barang murah. No, saya sendiri nak experience how good is the material pun semua tu kan. Tak pasal-pasal. Ni pun ada nampak tu. Jadi macam 5th edition, saya ketengahkan banyak benda yang di event saya pergi luar negara tak dapat, tapi di Langkawi akan dapat. Betul. So siapa yang tak dapat slot this year, you all adalah orang kalangan yang sangat tidak bernasib baik. Alip tak apa, dia tak dapat pun dia MC. Mereka dah simpan kontrak. Mati lah. Dia potong darah salam. Alip MC kan. So tapi tahun ni yang special dah. Bila kita nampak permintaan tu dah makin tinggi, 7,000 slot plus 500 tu 7,500 kan. Total application within 2 hours masa kita buka tu 29,000 orang. Allahu Akbar. You know, yang lebih membanggakan saya kan, it's a Langkawi event. Alhamdulillah. Orang Langkawi sendiri yang buat. Dan untuk pengetahuan semua, tidak seperti tim profesional Ironman yang travel dunia setiap minggu. Ini Langkawi Runners, ada 20 orang di dalam Langkawi Runners, tua dan muda, yang ada kerja hakiki masing-masing. Betul? Betul. Yang ada kerja hakiki masing-masing,
jumpa untuk satu event dan bagikan yang terbaik kepada dunia? Untuk information untuk semua orang. Kenapa kita buat 7,500 daripada 6,800 ke 7,500? Kenapa, Mak? Kita boleh buat 10,000. Boleh. Kan? Tapi Dewa 5 kalau mengikut data they assume that hall boleh accommodate 10,000 orang. Semenjak ada Dewa 5 tak pernah ada event yang 10,000 at one time. Okay. So setakat paling banyak adalah LHM 6850. Bila last year Abang Syah duduk atas stage, hall A, hall B penuh. Betul. Hall C masih ada ruang. Betul. Sebab tu daripada 6850 kita buh 7,500. Okay. So Datuk Seri tanya, Syah, kenapa tak buat 10,000? Tak apa Datuk Seri, kita buat 7,500 dulu. So kalau kita tengok this year kalau ada ruang lagi, kita boleh tambah. Tapi tambah akan jadi 8,000 je. Yep. Kita takkan terus pergi 10,000. Betul. Tak drastik sangat lah. Betul. Yes. Dan saya pun prefer to handle capacity tu mungkin maksimum is 8,000 sahaja. So saya akan tukar benda ni jadi, InsyaAllah sekarang ni pihak LADA memang very supportive dan dah bagi green light kepada saya untuk saya study for the elite level next year. Okay. Elite level another higher tier. Yes. Dia the highest is platinum. Yep. Lepas tu gold. Yep. Then elite. Okay. Elite sekarang ni kalau dekat Malaysia yang ada cuma Standard Chartered. Okay. Selepas tahun yang ke-12 daripada green level dia orang upgrade jadi elite level. Alright. Ha. Hopefully Langkawi International Marathon capai yang tu untuk Abang Syah punya vision dan bawa Langkawi bersama-sama. InsyaAllah. Masya, seminit pusing kepada Fauzi. Fauzi, tadi kita dengar cerita pasal LIHM dan saya yakin Fauzi pun ada dengar juga cerita pasal LIHM dan sebagainya sedikit sebanyak. Now I want to go into Ironman. Ironman untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, it's an international brand daripada US, ya? Is it daripada US? Yes. Okay. Daripada US yang dibawa masuk ke Malaysia dan dibawa masuk ke dalam Langkawi. Dan kita ada Encik Fauzi untuk cerita lebih banyak pasal Ironman. Nak cerita sikit Encik Fauzi, untuk Ironman ni, first of all, ini adalah tahun yang ke berapa di Langkawi? Tahun tu daripada tahun 2000. Tapi kalau edisi kita, edisi ke-11 lah tahun ni. Okay. So in totality 21 tahun dah lah. Okay. The brand Ironman. Tapi you guys edisi yang ke-11. 11. Kenapa? Apa beza dia? Dia banyak beza dah. Banyak beza dah. Sebab Ironman ni legacy dekat Langkawi daripada tahun 2000 sampai 2010. Tapi konsep tu konsep license. So organizer dekat Malaysia apply license dekat Ironman kita dekat US. So mereka dapat license and then mereka dapat fund pada government time tu to organize Ironman dekat Malaysia guna that branding lah. So here and there dia buat dalam 10 tahun. Lepas tu dia ada konflik sikit and then mungkin ada standard dia dah makin lama bikin kekurangan. So pihak Ironman kita somehow tarik balik lah license tu. Tarik balik license tu sebab damage control lah. Okay. More to damage control. Lepas tu Motec dia ada discussion balik dengan Ironman untuk bring back Ironman dekat Malaysia. So time tu Tun yang minta international event. So konsep sport tourism tu time tu lah. And then Ironman decide untuk balik ke Malaysia tapi with condition lah. With condition which is kita perlu ada HQ dekat sini. So kita tak akan bagi license lah. So own event. Own event. So maksudnya Langkawi adalah own event. Own event maksudnya you guys Ironman di Malaysia ini adalah daripada US sendiri. Yes. So maksudnya kita Ironman is kita punya HQ lah dekat US. So Ironman dia ada Asia, Oceania, dia ada Afrika, dia ada Latin. So kita team Asia. Okay. KL adalah team Asia. Okay. So that's why bila kata Ironman Langkawi adalah own event. So kita satu-satunya own event dekat Asia. Kalau Ironman Japan ke
Bangsen ke Indon ke mana-mana, semua tu license. Oh, license. Semua license. Depa apply license untuk organize event. Depa EO negara masing-masing lah. Faham. Thailand team macam Thailand ATM BKK. Tom kan. Dia one of kita punya licensee juga. Oh, so, okay. So dia buat Ironman Bangsen. Dia ada buat adalah few dalam plan lagi. So dia apply license kat kita. So bila dia apply license, kita akan turun untuk tick the box. So Langkawi bila dia jadi own event, dia jadi reference ke Asia market. So bila nampak tiap-tiap tahun ada Langkawi punya event Ironman Malaysia, sebenarnya banyak delegasi mai. Sri Lanka punya delegasi mai, Japan mai, Korea mai. Oh, yang tu yang banyak behind the scene tu yang orang tak nampak ni yang kan. tu yang kita mata-mata ni duk tengok. No, dia pernah official. Okay. Official delegation mai. So kita invite. So dia pernah tag dengan mana. So nak tengok logistik kita macam mana, nak tengok run kita macam mana operation. So kita adalah benchmark untuk Asia. So one of the best lah dalam Asia punya Langkawi. Tahun lepas kita dapat best swim course in the world. So Sweden, Denmark ke Sweden yang menang bike course, run course. Tapi dia pun tak dapat swim course. Swim course dapat kat kita. Langkawi why? Kenapa dia mencabar ke dia? Sebab dia spesifik ke swim course lah. Sebab swim course kita almost swimming pool punya type. Okay. Sebab Pantai Kok kan, kita ada 101 punya pulau tu yang cover dia breakwater tu. Yang ni yang saya nak tanya ni kan. Last year Betul. dapat untuk the best swimming course. This year tukar swimming course. Apa cerita? Soalan tu ramai orang tanya kita. Sebenarnya itu something yang kita tak boleh elak lah. So benda ni kita tahu sebelum event tahun lepas lagi. Sebab tahun lepas kita try hard untuk proceed juga Pantai Kok, sebab kita tahu itu benda USP lah, USP untuk Langkawi. Langkawi banyak USP sebenarnya untuk Ironman Langkawi. Swimming pool, swimming lake dia which is sangat tenang, orang suka. Macam Syah cakap tadi, MIC Dewan 5 tu memang USP terbesar kita. Kita salah satunya transition yang aircon dalam dunia. Sebab transition semua outdoor, kalau outdoor semua, so kita dapat advantage tu. Swim course, bila tanya swim course, kita dah encounter benda ni daripada tahun lepas lagi sebelum event. Lada yang advice kita. So kata Fauzi, you and your team kena ada future plan ni, sebab benda ni sini tak lama dah ni, so mungkin anytime lah. Dia sebab development. Akan ada development yang nak naik kat situ, which is dah naik dah sekarang. So last year kita fight for, kita nak pergi juga last year. At least kita dapat, habislah 10 tahun dapat best swimming course in the world. Allah. Tempat baru ni sebenarnya kita dah scout 3 tahun lepas dah. 2 tahun lepas dah kita dah scout. 2024 kita dah start scout dah. Scout kita pergi ke which is Holiday Villa, Pantai Tengah. Kita buat set meeting dengan mereka, and then kita ambil pendapat daripada Navy, kita ambil pendapat daripada APM, kita ambil pendapat daripada bomba semua, dari segi current, dari segi tide waves itu macam mana, apa possibility yang akan ada di situ. Banyak benda yang kita kena consider untuk set date Ironman dan location Ironman. Kita pun surprise sebenarnya Holiday Villa ada location yang secantik tu sebenarnya. Tak biasa masuk ke apa? Bukan tak biasa masuk. Kita pernah scout dulu, tapi itulah sebab kita scout dulu 2015-2016 Pantai Tengah tak ada apa. Tak sepantai tengah sekarang. Sekarang ni sangat tengah. Sangat tengah. Dia menengah dah sekarang. So bila kita dapat benda tu, kita kata so this is our future lah. Tapi again, untuk tahun pertama kalau kita ada buat improvement, kita ada buat changes, kita tak akan ada pro athlete. Sebab kita kena stablekan dulu apa yang kita tukar. That's why kita tak ada pro athlete this year. So this year again, pro athlete hanya 1% daripada atlet kita. So kita lagi kisah yang 99 ni. Dia dalam cerita ni, you guys are already, you dah ada that level dan that standard. You bukannya mengejar elite label or whatever kan, sebab you guys dah ada benda tu kan. Siapa yang nak main lah. And Ironman ni dia ada macam kutip point untuk dan sebagainya, ada kan? Ada. Itu untuk kategori pro saja. Pro saja. Yang age grouper dia masuk untuk
bragging right lah bila dia kan. Berhabak kau. Aku Iron Man. tak semua Iron Man kadang-kadang dalam resume tulis Iron Man. Yes. So dari dalam resume tu hang tulis Iron Man, hantar punya disiplin macam mana. Betul. kalau Betul. Betul. Dia ni orang Iron Man kan. Betul. Dan saya tahun lepas saya terima kasih juga kepada Cik Fauzi kan. Saya ada peluang untuk bersama-sama dengan Iron Man, tapi bukan untuk host the real event. Saya host untuk malam volunteer the next day. Lepas tu dia dalam tapi on the day saya cover untuk Lada. Untuk social media. So saya ambil video dan sebagainya. Kalau kata Cik Fauzi dengan team bisa tengok, kita ada satu video yang tu kami yang keluar, me and my team dekat sini kan, yang tu kawan tu kan. So saya tengok macam mana depa swim, macam mana depa cycle, macam mana depa run, semua station, semua sepi dan sebagainya. Dan daripada pagi sampai ke malam, last kali malam saya tunggu di Pelangi. Saya tunggu di Pelangi ada banyak sebab lah. Salah satunya nak tengok Syed Saddiq. Kan, sebab dia nak bawa balik 1 juta untuk Omar kan. Kita mesti mau tengok kan. Tapi meremangnya bulu Omar bila lintas saja garisan penamat, announcer announce, "You are an Iron Man." That's one line consists of dedication of 1 year. Betul. Okay. Exactly. So you bangun 4 pagi training. Sebab cyclist semua tu, yes lah, depa cyclist pukul 7 pagi, Iron Man 4 pagi bangun. Sebab Iron Man depa ada kerja hakiki. So dia kena konsisten, dia kena disiplin, dia kena regime, dia kena betul lah apa yang dia nak buat. So that's just one word yang boleh iktiraf depa 1 year yang depa training. Sangat deserving. Sangat deserving. You know, one day insya-Allah manifest siap-siap dalam kepala otak. Alif Aiman, you are an Iron Man. Biasa ramai orang menangis. Betul. So finish line. Sebab tu Iron Man kita ada rules yang kata finish line tu eksklusif untuk atlet. Family members pun tak boleh masuk. Sebab depa nak ada moment depa. That's why kalau boleh every atlet masuk, kita nak one by one. Kalau 2 orang pun kalau boleh kita kalau boleh kru kita kata okay, bagi ni pergi dulu. Sebab apa, nak moment depa tu. Betul. Fotografer semua tu nak ambil moment. Dia lain pada run mass kan. Betul. So Iron Man dia satu-satu moment tu sangat penting. Sebab tu kita boleh nampak moment-moment yang kita kena bagi dekat depa lah. Kita kena bagi depa. So without ada gangguan kacau yang kat dalam tu, that's why kita eksklusifkan untuk Iron Man athlete finisher saja. Saya nak berterima kasih yang teramat sangat kepada sponsors pada hari ini. Hari ini sponsors kita pemain industri pelancongan yang cukup lama, Tropical Charters. So Tropical Charters, untuk pengetahuan Cik Fauzi dengan Abang Syah yang memang dah tahu dah, adalah satu sunset cruise company, been creating experience in Langkawi since 2009. Ramai yang tahu Tropical Charters daripada Sunset Cruise and Private Yacht Charters, tapi sebenarnya depa ada macam-macam lagi kat dalam tu. Antaranya adalah depa ada handle corporate events, depa ada team building, depa boleh buat wedding pun boleh geng. Hotel arrangement, transportation, complete travel experience dengan Tropical Charters. Dan Tropical Charters ni kalau orang Langkawi kenal lah, owner dia tak lain tak bukan Datuk Alexander Isaac. Dan untuk pengetahuan semua, ada satu lagi tambahan produk baru daripada Tropical Charters, iaitu mystravel.com yang ada dekat sini. Cik Fauzi biasa tengok tak mystravel.com ni? Tahu tak apa benda? Apa dia tu? Tak tahu ya. Abang Syah bisa tengok dah Abang Syah? Tak pernah. Tak pernah. Baik, sebab tuan-tuan memang dah biasa dah main Langkawi. Ini khas untuk orang luar Langkawi yang nak main ke Langkawi. Siapa-siapa yang teringin nak main ke Langkawi, nak booking apa-apa excursion, activity, hotel, tiket apa semua, boleh pergi ke mystravel.com dan mereka boleh bantu untuk apa-apa saja keperluan untuk anda datang ke Langkawi. Tuan-tuan dan puan, boleh langgani laman web mystravel.com dan juga boleh langgani Tropical Charters Langkawi. Boleh layari laman web mereka Tropical Charters dan juga mytravels.com. Thank you so very much for making this episode happen. Alright, so kita nak masuk seterusnya ke, masih lagi kita cakap pasal events dengan Abang Syah dengan Cik Fauzi di Langkawi.
Alright. Untuk LIHM, masa first nak buat, jom bawa saya pergi ke 2022. Actually LHM first edition tu adalah LHM yang pertama dan terakhir. Sepatutnya. Betul. Cabaran itu saya rasa Give up. betul. Give up sebab of course kita daripada financial kan benda tu, sebab untuk buat event di Langkawi ni dia punya cost dia tinggi. Fund tak mencukupi. Kan dana yang sepatutnya ada tu tapi tak kesampaian. Kan jadi benda tu memang first and last lah. So benda tu yang menjadi tu, tapi saya bagi tahu dekat team, whatever kalau kita dapat peluang untuk buat ni, biarlah kita buat peluang ni seolah-olah kita ada yang pertama dan yang terakhir. Buat betul-betul. Betul. So bila habis LHM, benda ni actually ada full story. Full story, kita ada full movie yang CAF sponsor everything. Dia buat kita punya movie daripada first year LHM sampailah the signature 5th edition. CAF ada buat, dia buat tayangan premier hari tu di mana, di TRX. Yes. Nah, jadi macam mana terjadinya LHM first edition tu, dia kita tiba-tiba kita nak buktikan yang orang kata orang Langkawi, orang kampung ni boleh buat big event, dia boleh buat international event, boleh buat. So alhamdulillah, walaupun cabaran tapi Allah pemudahkan benda ni. Tahun pertama sebenarnya saya rasa cabaran kewangan, Yes, cabaran logistik, pengaruh. Masa tu first year siapa nak percaya? siapa nak percaya? Betul tak? Ya, sebab dia punya previous record yang by other event organizer yang buat menyebabkan nama Langkawi tu rosak untuk running event. Betul. Orang nak komit nak mai ke Langkawi dengan nak book hotel, nak book flight dan sebagainya. Kalau nak kena event yang cikai-cikai, ya Allah, buang duit. Betul. Lagi dia akan backfire balik pada Langkawi. Betul. Cabaran-cabaran yang Abang Syah lalui ni, agensi di Langkawi membantu ke tak sebenarnya? Kita ada 3 lah yang main. Kita ada LADA, kita ada pejabat daerah dan pejabat tanah lah, dan kita ada majlis. Membantu tak mereka ni sebenarnya? Okay, to be honest, saya benda ni bukan saya Cakap betul-betul Abang Syah nah. kita cakap betul. Ini to be honestnya, bukan mengangkat. Saya tak ada involve dengan any politik. Tapi LADA, pejabat daerah, majlis, IPD, semua ini memang memudahkan kerja urusan untuk LHM. Alhamdulillah. Sangat memudahkan. Kan? Tak pernah ada halangan. Walaupun tahun pertama tu. Walaupun tahun pertama. Tapi tahun pertama tu lah macam-macam benda yang kita nak kena explore. Okay, daripada segi permit. Permit ni macam-macam permit. Permit nak buat, permit nak lari, permit nak liburan, You bukan pasang speaker. Kalau polis approve, kan, itu baru polis. Pejabat daerah lagi kena ada sanction lagi. Kena ada daripada Persudian Sukan lagi. Kena ada insurance cover lagi. Then at the end baru kita boleh dapat satu sijil kelulusan untuk penganjuran event daripada Kementerian Belia dan Sukan. Barulah Yes, boleh bercita-cita nak buat event. Mungkin orang tak tahu sanction tu apa dia? Sanski sanction. Kalau event kecil-kecil ni sanction dia daripada negeri masing-masing. Okay. Daripada Majlis Amatur Kedah, kita ada daripada FTA kalau KL, yes. Tapi kalau yang untuk international, dia ada daripada Malaysia Athletic Federation. Mereka yang sanctionkan kita punya event ni. Yes. Okay. Tanpa sanction, if anything happen to kita punya event, benda ni sangat-sangat risk, sebab nanti insurans tak cover. Sebab apa? Sebab tak ada sanction, tak ada permit ni. Yes. Sebut Taisat ni pasal apa-apa yang berlaku, kan? Kita sedia maklum, your first ever event sebenarnya, cabaran yang antara cabaran terbesar sebenarnya ada satu, kematian. Yep. Masa tu di hampir dah ke garisan penamat, 50 meter 50 meters kan. Saya
yang kayuh mikrofon masa tu dekat depan finishing line, saya nampak arwah masa tu. Dia berlari dan dia collapse dekat situ. Lepas tu APM untuk revive dia. How do you handle that situation, Masya? Okay, first kan, itu pentingnya bila sesuatu event dia kena ada memenuhi semua benda kriteria. Benda ni of course kita punya badan-badan kerajaan yang buat ni bukan sahaja buat, tapi memang bersebab. Okay, bila kejadian seperti itu berlaku, kita harus ada medik, kita ada APM tadi kan. Dia ambil, dia pun akan evaluate, tengok dia macam mana serius dia. Okay. So bila kes yang pertama jadi, hospital handle. Okay, against benda ni, saya dapat call daripada IPD. Cakap, Masya, yang kejadian insiden hari ni, don't worry, kita dah check event LHM, semua ada, Clear. semua clear. Itu benda yang semua organizer nak dengar. Kalau jadi kematian apa-apa, kan? Bila cakap pasal kes kematian kan, dalam sports kan, where does it start and where does it end? You punya tanggungjawab tu. Okay, actually tanggungjawab kita bila sesuatu peserta mereka mendaftar kepada event kita, that is kita punya responsibility. Yang datang, if anything happen macam kejadian tu, kita kena ambil peduli, kena handle dia orang ni sampailah pihak hospital terima. Bila sampai dah masuk ke dalam pihak hospital, kita as event organizer dah tak boleh campur. Kita cuma kena follow up, tengok okay, apa status dia. Then of course kita kena common sense, kita kena cari. Kita ada dekat dalam emergency contact, kita ada family dia orang. Ya. So bila jadi kejadian hari tu, arwah dah meninggal, on the same day petang kita berjumpa dengan isteri arwah. Keluarga dia macam mana, Masya? Keluarga dia ada salahkan Masya ke? Of course, benda ni kan dalam kejadian yang tak diingini, ada yang boleh terima, ada yang tak boleh terima, kan? Sudden death kan. So bila jadi macam ni, of course ada mudah pula tu no. Yes, ada kekangan. Walaupun kita check dalam dia punya jam connected dengan dia punya server, memang heart rate dia daripada first kilometer dah cecah 170. Dah. So dia pun dah declare, dia declare dia memang ada health punya issue. I see. Jadi itu. So ada ketegangan memang, tapi kita as event organizer, kita bukan specialist dalam medik. So it's not right for us untuk kita nak explain pasal medik, nak bertekak pasal medik dengan siapa-siapa pun. Kita bawa orang yang certified punya medik, let them handle untuk bercakap dengan family. Tanggungjawab kita adalah untuk pastikan benda tu berlaku, quick response, safe coordination untuk dapatkan bantuan. Betul. Tak menambahkan lagi kecederaan dia ke dan sebagainya. Itulah kita punya ni tanggungjawab. I see. Nak minta tanya kepada you guys. Pertama sekali soalan, why Langkawi? Alright. Second, has the agency, adakah agensi Langkawi membantu? Dua soalan tu dulu. Why Langkawi? It's always Langkawi. Yes sir. It's always Langkawi. Ya, sebab menjawab soalan Alif yang first tadi tanya kat Abang Syah tadi kan, pasal apa Langkawi? Sebab destinasi tu sendiri. Okay. That's why term dia keluar Runcation, Trycation. So 2 in 1. Okay. So sebab dia Langkawi. Okay. So mak bapak boleh race, mak dengan anak boleh bercuti. Yes. So sacrifice lengkap sebenarnya from both side. Bapak dah training setahun, anak dengan mak cuba faham bapak untuk training. So dua-dua sacrifice. So this is the time yang bawa my holiday. That's the psyche. Yes, that's why kita ada Iron Kids. Oh faham. Okay. So kalau anak-anak main tak ada apa nak buat, join Iron Kids. Alright. Pun kita ada juga. So it's always Langkawi lah. So for Ironman mungkin Langkawi tak akan pergi mana-mana lah. Langkawi tetap Langkawi. Okay. Yes. Come on. Amin. And then 11 tahun dekat sini. Untuk pengetahuan, kita dengan Abang Syah dalam passion, kita ada relationship yang lama. 2014 time kita buat dekat Pekanbaru. Line Passion yang buat kita punya all the signages.
Oh ya ke? Betul, betul. So relationship kita lama. Dah kenal lama. Lama dah. Masa tu Abang Syah tak start lagi buat event lagi. kan? Tak lari lagi. Memang. Masa tu chopping board tak bagi. Dan tu printing company. Lari pun tak lagi. Tak lagi. Tak lari. Lari pun tak lagi. Tak lagi. Oh duk comel lagi masa tu. Dan tu kita punya turn right, turn left, apa semua tu vehicle stop semua tu. Yes. Abang Syah lah yang tolong buat sebenarnya. Banyak. Ada experience. Karabu Ada experience. Karabu. So time kita hantar requirement pun Abang Syah pelik. Apa ni nak buat macam mana ni? Ni macam mana ni, mesh banner ni apa ni? So benda-benda tu sama-sama gain lah experience. Yes. So dari time to time 2014 juga trust tu tak ada dekat Amen sebab previous organizer kan. Okay. So it's hard untuk kita come back, kena halau dengan kedai. Kena mengadap orang. Ni waktu first masuk. First masuk yang nak 2014. take over daripada previous Daripada operator license tu. jadi own event. Tahun 2014. Elaborate sikit sampai kena halau pergi menghadap. Ya. Kita ada apa tahun ni? Kan Sultan duduk dekat Istana Anak Bukit. Sebab sebab apa yang dia pertinggai tu macam saya cakap, sebelum ni ada juga run event tapi dia pertinggai nama yang tak best. Contoh that's why LIHM pun kena come out dengan something sexy untuk bagi dia ada standard dia. Sama juga macam Iman. 2014 kita masuk balik, previous organizer dia tinggal something yang tak berapa nak best. So kita banyak agensi, banyak supplier, banyak dari segi manpower punya strength tak mau deal dengan kita. So kita jenuh. Cuci kita banyak cuci lah. Kita masuk dalam keadaan dah memang ada. Ya. Burden tu. Burden tu memang tak maulah sebut benda tu. Tapi burden tu dah ada. So kita main dengan perspektif yang tak baik lah untuk orang lokal. So kita kena proof lah. Kita kena proof which is this is not the old guy, this is new guy. Untuk buat Amen dekat sini. Tapi mencabar kita main kita mesti ada passion, kita nak buat bagi jadi elok semua bagai di KL kan. Nak buat di mana? Di Langkawi. Jom kita pergi Langkawi. Sampai Langkawi kena halau. Betul. Apa cerita kena halau? So that's why kena keluar bahasa Kedah. Kalau kita kat situ juga kita susah. Hang balik lah. So kita keluar bahasa Kedah. So Amen ni kita always kata diri kita circus. So kita mai dekat satu-satu lokasi tu, kita tak akan bawa teknologi luar. Kita akan pakai apa yang ada dekat dalam. Okay. That's the economy impact yang kita bagi. Okay. So that's why seboleh-bolehnya kita tak akan bawa supplier dari luar kecuali Langkawi tak ada. Okay. That's why supplier kemah sini pun dapat. Yep. 100% volunteer sini. Yep. Betul. Apa ni, PA system, apa benda yang boleh ice supplier sini. Kita ice Ice. Berapa kilo? Wish, tak ingat. Tapi ribu lah. Ice sini, buah sini, semualah, semua apa yang ada kat Langkawi kita akan bagi dekat Langkawi. So that's how kita generate income dekat Langkawi. Apa yang betul-betul tak ada baru kita bawa dari luar. Thank you very much. Saya nak patah balik contoh awal-awal yang masuk ni kan. Tasad ni sebut sampai kena menghadap ni kan. So coming back to that, kita perlukan manpower yang banyak. Kita perlukan manpower yang banyak. So dia bukan main dengan 10-20 orang, dia main dengan ratus-ratus orang. Langkawi in fact kita pakai 1,300 orang in totality. Last year 1,000 lebih kan? 1,000 lebih. Betul. So untuk dapat satu number yang banyak macam tu, kita tak boleh pergi tanya seorang-seorang. Betul. Kita kena pergi cari kepala dia. Betul. Kita kena pergi cari kepala dia. So that's how the game plan lah. So kita risik. Aku ada kenal seorang abang ni. Pergi jumpa dia, mungkin kalau dia okey kan, dia okey lah. Kalau tak okey, belah. Jangan berjalan. So kita pergi lah. Kita sembang pergi, bukanlah mengadap, maksudnya jumpa, sembang elok. First response tak cantik jugalah sebab nama tu tak elok. Ramai lah, dia pun masa tu ramai lah. Table panjang lah. Table panjang. Kita masa tu kita pergi seorang lah. Kita pergi 2 orang ke 3 orang macam tu. Yang lain ni cakap kot no. Yang cakap kita lah. Yang lain pun apa diam aku tahu sembang. So sembang mula-mula
Macam tu jugalah kan. Lama-lama sembang kita perlukan ni kita Kuih bagi turun kuih turun. Kita kena test the water lah. Kita bagi simple task dulu. Yang nak gain trust balik. Contoh, bang saya nak order pisang 1 lori. Saya kata kat dia, saya ingat lagi time tu 2014 malam tu dekat area Koh pergi jumpa dia. Bang saya nak order pisang 1 lori. Pisang tu saya tak mau yang elok. Saya nak yang tak apa nak elok dah. Nak buat apa dia tanya. Nak bagi monyet makan. Mula-mula dia ingat kita main-main. Sebab apa itu memang kita ada salah satu monkey management plan dalam Iron Man. Apa benda monkey management Memang plan? dia ada kita macam-macam monkey management plan, dog management plan, shark management plan. Kita ada Iron Man segala management plan kita ada. Sebenarnya. So problem yang kita ada dekat Langkawi dekat nak naik data itu monkey. Dia ada 2 cara. Which is kita tak akan guna cara kedua lah. Cara kedua adalah tembak alpha. Tembak alpha. Tembak alpha dia tak akan keluar 2 minggu ke 3 minggu. Which is kita tak mau guna cara tu. So kita kena fit dia. Fit dia. Kita fit dia. Kita fit dia which is kita bagi satu tempat dalam sikit, bagi dia pekenyang yang tak boleh kenyang lah. Dia tak akan keluar juga 2 minggu. Setiap tahun memang buat macam ni? Tak juga. First 3 years kita buat. First 2 years, 3 years kita buat. So lepas tu pisang mahal so itu yang kita buat lah. So kita sebenarnya nak gain trust. Okay bang, saya nak ni sekian. Abang buat job ni saya ni lah settle dengan abang. So itu first job dia buat. Dia nampak kita bagi job kat dia, kita deliver apa yang payment apa semua okay, start situ trust dah ada. Okay. Fauzi nak apa lagi? Bila dia tanya daripada nak apa? Nak apa? Lepas ni nak apa lagi? Saya sebenarnya saya nak budak-budak kerja bang. Jadi sembang. Mulalah payment cantik. Sebab ni first year nak gain trust balik. Second year kita akan mudah. True enough second year senang. Alhamdulillah. True enough second year bila kita kata kita nak pakai banyak ni, okay list dah ada. Wow, dah ready. Dia jadi macam tu dah. So even dekat dia pun list berlambat-lambat tak boleh nak tepih. Sebab dia pun tahu ini memang trusted punya job. Alhamdulillah. So kita kena dari segi profesional lah, dari segi human punya tu pun kita kena tackle Human juga. management. Human management. So dah yang dahsyat apa tau? Dynamic tau tak sebenarnya Fauzi. Bagi saya kan, I think the dynamic, you orang Kedah daripada SP, you pakai topi baju Iron Man daripada US, tapi bila you mic ke sini dengan baju you, dengan you punya goal dan sebagainya, you tetap juga pi sapa. Of course. You tetap juga pi cakap dengan orang-orang lama, orang-orang besar kat sini, orang berpengaruh kat sini. Bukannya main-main jenis aku nak orang buka online je contoh. Kan selalunya buka online, siapa nak join masuk direct, lepas tu kita run sendiri, habis program balik. Tak boleh. So macam masuk rumah orang lah, kita kena bagi salam lah. Salam, buka kasut, elok-elok. You guys are memang Iron Man is itu dari segi supplier, dari segi JKK kampung-kampung pula. Ada. Itu pun kena tackle juga. Pergi jumpa Tok Mulu satu-satu. Ada depa try hafazan you tak? Alhamdulillah. Tolong baca 3 kun dulu. Alhamdulillah Pak Ustaz tak ada lagi. Tak ada yang try lah. So kita pergi jumpa ni. Terima kasih Lada memang play big role lah, big part dalam Iron Man punya journey. Sebab mereka lah yang hatokkan JKK mai sembang. Ada yang kita pergi rumah ketua kampung, ada yang dia gatherkan JKK sekali kita sembang semua. So kita explain apa yang kita nak, apa ni. Kalau ketua kampung tukar pun dia update kita. So and then ada satu benda lawak tahun lepas saya encounter benda ni. Sebelah dekat Pelangi, sebelah finish line kita tu kan. Kan tengah tu ada jet ski punya area orang masuk kan. Casa Delma tu. Ada seorang abang tu, dia duduk situ, run tengah jalan berlangsung lah time tu tengah duduk run kan. Dia duduk situ, dia makan nasi atas kerusi. Duduk tengok. Saya pakai motor situ sebab nak masuk ke finish line. Dia tanya, "Bang, nak tanya Ustaz, saya dah 4-5 tahun duduk sini tengok mereka duk buat. Apa mereka duk buat ni?" Tapi dia enjoy. Dia tepuk, dia happy. Tapi ni sebenarnya apa bang? Dia? Saya tahu tu. Iron Man saya tahu Iron Man. Tapi Iron Man ni apa?
Kita ambil masa 5 minit duduk dengan dia. Ambil kursi bang. Saya explain. Tengah duduk kala. Tengah duduk kalut. Dah lagi no. Duduk bang. Sini bang naknya Iron Man ni macam ni. Dia kena swim, dia kena dia ni. Sekecil-kecil itulah. Kalau orang dah appreciate kita, dia boleh duduk makan situ, cheer untuk kita. Why not kita spend 5 minit untuk dia? Betul. Kan? Oh my god. So I mean, depa appreciate kita. Kita appreciate depa lah. Depa dah dari depa sendiri dah ada sense of belonging dekat sini. Betul. Sampai satu hari tu ada 2022 2023 tak, saya biasalah sebelum start event saya kena pergi check X station semua ready semua kan. Okay. So ada satu time tu dekat atas datai dekat Crocodile Farm tu. Yo. Ada satu X station kita. Yo. Saya pergi check lah pagi tu. Semua dah ada semua. Mungkin dia tak kenal saya lah kot. Kan dia tak apalah, tak apa bang, abang pergi balik bang, saya dah tahu dah nak buat apa. Dia explain kat kita, yang ni kena ni kena ni, tak apa bang, abang balik. Dia tak tahu dia cakap dengan siapa. Which is okay sebab means depa rasa Belong. depa punya. Okay. Apa jangan kacau aku punya. Okay. Betul. Apa jangan kacau aku punya, aku tahu apa nak buat. Okay. Kecuali leader aku yang main beritahu, dia tak tahu leader dia kita yang cakap. Tapi tak apalah, which is saya tak terasa langsung, saya rasa proud. So means kita dah tanam something yang baik dekat Langkawi lah sebenarnya. Satu lagi yang saya bangga dan saya harapkan terus berlaku adalah pencongkelan bakat-bakat di Langkawi. I'm one of them. But thank you so very much. Saya harap sangat kalau boleh macam tadi brother tadi yang 20-an yang dah tahu technical language semua bagian ni, you do not get this out of orang yang tak passionate. Betul? Dia passionate. Betul. You know, and kalau boleh you menggunakan mereka dan congkel lagi apalah yang boleh bawa di luar untuk orang Langkawi pi keluar untuk join team you bagian technical ke, untuk for me bagian stage ke atau apa semua, harap ada lah juga. Untuk pengetahuan Ali, actually macam Fauzi kata tadi, every water session dia ada leader dia. Dia ada orang dia. Sebab tu kita petik saja. Okay, contohnya kita ada 8 water session. Setiap 8 water session ada leader dia. Dan saya yakin ramai gila nak join sebenarnya. Depa nak be part of the Betul. Yes. ceremony, the celebration. Seronok. Betul. Seronok. Apa yang Fauzi kata tadi, dia orang nak rasa event ni dia orang punya. Betul. Memang kita sebagai event organizer pun kita kena buat sampai volunteer. Memang dia pernah volunteer, tapi volunteer yang dibayar. Tapi jika nak kira dengan jumlah bayar, tapi kita nak dia orang punya perasaan, this is our event. Yes. Kan, itu lagi mahal. Betul. Yes. Betul. Satu benda yang fun lah yang saya nak share. Sebab Iron Man ni dia daripada 2014 kat sini. Yeah. So satu tahun tu kita produce baju volunteer, baju official tu 2000 like, Yes. lebih kurang. Volunteer dengan official saja. So by tahun ke-10 saya pergi ke mana-mana mesti ada baju Iron Man. Betul. Orang yang tembak roti canai baju Iron Man. Betul. Yang bawa taxi baju Iron Man. Yang jaga hotel pun baju Iron Man. Yes. Good. Betul, tengok colour ya beza. Colour je beza. Kawan ni hijau, kawan ni merah, oranye kan. So sekarang ni kita dah nampak naik pula LISM ni baju dah ada kan. Ya, LHM kalau kata saya pi, ni satu benda yang membanggakan sikit lah. Saya pi berlari dekat luar. Baru ni saya pi Sarawak. Ada program di Sarawak, kawan kahwin. Saya pi run car free morning depa hari Ahad tu. Okay. Kan. Lepas tu sambil duk lari ni Bang Syah. Kan ada passing traffic depa mai kat sini kan. Dia macam U-turn. Masih passing traffic ni ada yang tengok MC LHM. MC LHM. Jumpa di Langkawi, Dan brother tu pun pakai baju LHM pakai baju LHM. Baju LHM sebab Singapore Marathon kita punya, Ironman punya. So dekat Singapore Marathon bersepah orang pakai baju LHM sebenarnya. Dan kita pergi Thailand pun ada yang pakai baju LHM, which is walaupun bukan event kita, tapi kita rasa proud lah sebab Langkawi. Thank you brother. Sebab Ironman dengan LHM kita tak pernah rasa yang kita compete, sebab kita different ball game. Different ball game. Kalau kata 2014 2015 dulu, yes kita dalam satu game. Kita pun buat run dulu, Nike We Run KL, Adidas King of the Road tu semua kita buat. Tapi sekarang ni kita dah different ball game. Kita triathlon, LR buat LHM. Yes. So which is lagi bagus sama-sama naik. Betul. Yang tu yang sebenarnya yang kita nak. Sebab apa? Bila orang nak mindset yang orang kata
bila ada event kat Langkawi, sports event fun. Yes. Sebab LISM dah buat dia punya part. Bila kita buat something good, orang luar start tengok. Yes. Macam IMS sendiri, kita tak boleh kata lah kita sebab 65-35% percentage kan. So itu yang kita nak. Langkawi boleh tackle market dalam dan market luar. Yes. So mindset tu yang kita nak, yang kita boleh tanam. Haji, saya bila sebut pasal Ironman, dulu dekat Lada Ironman LHM. So bila presentation dekat CEO semua kata kan, kenapa Ironman dapat tinggi, LHM dapat sikit? Oh, dia orang lain. Okey, tak apa, one day saya akan ikut rapat dia orang. Okay, tu. Saya letak sebenarnya tu sebagai saya punya target tau. Which is good lah. Aim high. Yes. So saya cakap, kenapa? Sebab ini pun international juga. Oh, dia orang Ironman lain, dia orang dunia. Okey, tak apa. Saya akan buat macam tu. So saya ikut-ikut. Alhamdulillah dah start masuk last year. Bajet yang ada bagi tu kan, dah hampir dah. Macam tu. Kita aim matahari. At least kalau kita jatuh kat bintang, bukan kat bumi. Kalau kita aim dekat langit je, jatuh bumi. Yes. So, biar aim tinggi tak apa. Betul. So sebab different market. Different market. Okay. Which is even Langkawi Runner pun ada hantar atlet untuk Ironman. Ya. First Ironman Malaysia. Betul. Last year. Last year first Ironman Malaysia, Hafiz. Yes. Right. Abang Pik. Previous year second. Wow. So sebenarnya technically kita support each other. Even Betul. Abang Syah pun main dalam expo kita. Ada buat setup dalam tu kan. Semua tu. Ada. So kita tak pernah rasa macam dua entity ni adalah fighting each other. Compete, Tak pernah. Kita tak pernah rasa. Sebab Complement each other. which is apa yang dia pun buat bagus. Apa yang kita boleh buat, apa yang kalau kita buat rasa okey pun okey, sebab dua-dua orang akan pikat Langkawi. Yes. Dekat Ironman, satu-satunya event yang saya rasa lah, ada 11 agensi and entity yang terlibat dalam swim sahaja. Jabatan Laut, Navy, Bomba, JPAM, Medic, Lada, Kayakers KBS, Maritim. Banyak. Saya kira 11 agensi atas ayak saja. Wow. Polis Marin lagi. Atas ayak saja kita ada dekat 200 lebih orang personel. Wow. Atas ayak, yang diver tak diver, yang pontoon lah, yang kayak lah, jet ski lah, semua tu. So itu baru atas ayak. Dalam run route, run course dengan bike course, PDRM of course. IPD kita tiap-tiap tahun kita dapat support yang bagus. Langkawi saja tak cukup polis untuk cover Ironman. Dia pun akan tambah Import. So satu negeri Kedah sebenarnya. Satu negeri Kedah punya dia ada pegawai medan daripada sini lah. Maksudnya lead dia akan daripada trafik sini lah. Macam baru ni Tuan Hafiz. Sebab Tuan Hafiz baru kan. Polis main daripada Kuala Muda, main daripada Lockstock, dia naik Roro, main sini untuk support Ironman. Sama juga dengan Medic. Medic kita pakai 2 team. Satu private macam saya cakap, tak ada dekat sini private, so kita pakai private satu lagi dengan kesihatan negeri Kedah. So untuk Medic kita tak meeting dekat sini, kita meeting negeri. So negeri mengarah negeri yang akan setkan, okay, yang ni tolong sini, ni tolong sini. Of course daripada Malaya sendiri pun ada lah. So support. So yang paling 3 adalah macam kita cakap tadi lah, Lada, Jabat Daerah Tanah dengan Majlis. Bertukar-tukar lah CEO, bertukar-tukar lah DO, bertukar-tukar lah YDP. Betul. Semua bagi support yang sama. Memang semua agensi sini memang banyak, saya tak boleh namakan semua, tapi semua memang tip top lah. Datuk Seri CEO kita, dia ada pesan kat Abang Syah. Kalau di Langkawi, saya betul-betul support 2 event. Saya support Ironman dengan LHM. 2 baby dia. Baby dia ada kat sini. Satu kiri, satu kanan. Tapi dia kata since hampa ni dah jadi ambassador besar untuk Langkawi, of course saya fully support. Tapi kalau hampa buat take saja, hampa mampu saja. Dia ada warning saja dah. I mean kita kena jagalah. Of course lah. Kita kena deliver jugalah. Sebab dia put dia title on that lah kan. Sebab nak support kita. So kita pun
kena ada win-win lah. Yes, Dia yes. bagi kita full, kita bagi full hearted jugalah. Betul. You know, thank you very much untuk perkongsian dan cerita backstory. Banyak backstory yang saya dapat daripada Abang Syah dengan Cik Fauzi. Saya nak pergi kepada satu event yang saya agak berharap juga di Langkawi ni kan. Tapi pada tahun ni takkan masuk ke Langkawi. Nama dia Lito di Langkawi. So kita ada satu event yang cukup terkenal. It's a very competitive bicycle race. Ada beberapa stage, ada 7 stage, right? 7 ke 8 stage sekitar Malaysia. Dan Lito di Langkawi lazimnya bermula di Langkawi lah. Kalau tanya saya, memang sepatutnya bermula di Langkawi. Yes. Sebab nama dia Langkawi. Betul. Macam mana hang bin kita tapi hampir duduk rumah orang lain. Tak kena tu kan. Betul. Tahun ni saya dapat berita baru-baru ni pengumuman oleh Menteri Belia dan Sukan YB Taufik Johari mengatakan bahawa pada tahun ini trek untuk Lito di Langkawi tidak masuk atas dasar kos. Tahun lepas mereka membelanjakan 18 juta. Pada tahun ini mereka membelanjakan 12 juta sahaja untuk cut daripada kos tu. Alright. Tapi ada juga sebenarnya mereka tambah route lain. Mereka tambah route macam mereka tambah route Gunung Jerai. Lepas tu mereka maintain Genting dan mereka juga maintain Cameron Highland. Alright. So in terms of pertama sekali cost untuk masuk ke Langkawi ni, I want to ask you first. You are event organizer daripada luar masuk dan buat event di Langkawi. Berapa besarkah faktor cost tu sebenarnya mempengaruhi acara di Langkawi ni? Oh, bila kita cakap logistic wise, memang ada significant number lah. Kalau let's say buat event dekat luar dengan dekat Langkawi, of course kita tahu melibatkan Roro, melibatkan transportation. Sebab whatever kita buat dekat sana, kita kena at least times 1.5 untuk buat dekat sini. Okay. Or 1.8 sebab dia melibatkan benda-benda yang tak ada kat Langkawi. So ada yang perlu masuk, ada yang perlu craft dekat sini sendiri. So yes, memang ada budget increase kalau kita buat dekat Langkawi. Tapi just sebenarnya how you tackle the issue lah sebenarnya. Sebab let's say kalau benda event tu dia dah series kan, why not you build asset dekat sini saja sebenarnya kan? You tahu dah tahun depan nak main balik. Yeah, it's a series kan. So tak, And you buat nama kot. You buat nama Lito di Langkawi. yeah. Yes. So even Ironman dulu pun kita ada warehouse kita sendiri kat sini untuk menyebabkan kos. Dekat Stadium Langkawi tu kita ada warehouse kat situ selama 4 tahun. 4 tahun. So Lada bagi kita satu pintu. Whatever yang kita rasa bulky yang akan melibatkan transportation kita akan boom, kita simpan sini. Yes. Tak payah bawa pergi mai. So itu memang ada cost efektif lah dari segi ada aset dekat sini. Yalah, cerdik lah nak buat macam tu tak? Fauzi, Ya. LR ada 500 barricade. LR saja yang duduk di Langkawi ada 500 barricade. Sebab tak mau nak kena bawa keluar kan. Betul. Bagi tahu juga kod Ironman dah guna. Nampak gaya tak promote tu. Tapi dia ada kepala elang tu. Dia ada kepala elang tu. Cantik pun elang Langkawi. Oh, cantik. Of course cantik. Tapi itulah again lah, it's all about planning lah. It's all about planning. Let's say kalau you tahu series benda tu memang every yearly punya tinggi. Untuk menjimatkan kos logistik, you have to ada game plan lah. Let's say kalau you tahu benda tu kena masuk, build asset sini lah. And then make money of it ke dekat sini ke apa. Macam-macam cara kita boleh buat. You mentioned there's a 1.5 to 1.8 increment untuk masuk ke Langkawi untuk transportation dan logistik. This year is the 11th year for you. Berbaloi ke tak baloi sebenarnya? Berbaloi. Kalau untuk Ironman sendiri, sebab kalau kata Lito ni dia high performance race. Okay. Dia bukan mass. Okay. So mungkin dari segi collection dia adalah rights, TV rights semua tu kan, sponsorship. So dia bukan like mass participation punya collection. So Ironman sendiri berbaloi lah. Sebab memang kita public registration kan, orang masuk. So kita
On top of whatever sponsorship, kita ada dana daripada registration fee juga. Okay. So untuk Ironman sendiri cover. Ironman boleh cover, tapi of course kita dapat support daripada LADA. Kita dapat support daripada KBS, MySap, tiap-tiap tahun memang support kita. So dari dana-dana yang kita kumpul itu untuk Ironman cover. And then kita memang kalau boleh memang nak dekat Langkawi lah, even cost dia ada tinggi sikit. So best to have Ironman dekat Langkawi lah. So yeah. Thank you so much untuk kos punya part. Masya, straight saya nak tanya Masya. Masya rasa ni kos ke politik Masya? Kalau kita buat event di Langkawi, Fauzi dah masuk berapa belah tahun dah, kan dia tahu dia punya logistik macam mana. Ini semua politik lah. Lebih daripada politik. Sebab untuk nak masuk, okay, kalau contohnya dia orang pergi jumpa dengan apa yang kita punya cargo tempat, port. Okay, Langkawi Port. Langkawi Port. Untuk Langkawi Port sponsor Langkawi Port adalah dah. Kebekan adalah dah. Anak syarikat. Kalau dia pergi jumpa dengan Langkawi Port ni untuk tanggung support berapa trip untuk nak masuk kos logistik for di Litu Langkawi, itu tak ada masalah. Benda boleh atok sebenarnya. Benda boleh atok. So kalau dia orang cakap benda ni logistik yang terlalu tinggi, itu tak. Sebab kalau dia orang cakap event, kita buat event juga. Ya. Dia bila kita cakap macam Masya cakap pasal politik kan, pasal benda ni, sebab untuk bahagian kos, of course dia ada cara dia nak buat sebagainya kan. Kenapa? Adakah ni salah satu benda yang kita nampak di Langkawi sekarang ni sangat-sangatlah deliberate, serangan-serangan ataupun penutupan peluang di Langkawi? Adakah benda ni rentetan daripada semua benda tu, ataupun yang ni case dia isolate dia? Kalau kita ni bukan orang pandai politik lah, sebab kita pun tak nak mempolitikkan dalam event kita. Tapi nampak serangan-serangan ke Langkawi ni daripada segi, okay, tengok trip ferry kurang, flight ke Langkawi dikurangkan, dan dimahalkan. Dikurangkan daripada 28 trip, 28 biji flight masuk ke Langkawi jadi 20. Harga flight Abang duduk Langkawi, duduk travel, beli pagi balik petang, dah biasa, dah beli on the spot. Tak pernah lagi mencecah harga semahal yang sekarang. Sekarang pergi balik 1,500. Yep, exactly. What I bought today. Yes. You bought 1,000 something kat main ni? 1,002. Betul. Nak bayar Fauzi weh. Betul. Abang tengok kan, memang itulah yang paling mahal adalah ni momen sekarang ni. War crisis ke? War crisis, yes, ataupun sebabkan politik serangan ke atas Langkawi. Betul tak? Saya rasa kesal sangat sebenarnya. Dia macam apa tahu, gajah lawan gajah yang mati semut. Kita dekat sini, pendapat saya di Langkawi. Sebab saya pun memang terlibat dalam menangkis beberapa isu-isu mengenai Langkawi dan sebagainya kan. Bila bercakap pasal event di Langkawi, Litur di Langkawi, for me whatever it is, it has to happen di Langkawi. Dia kena berlaku dekat Langkawi. Sebab kalau lah kata economical spillover tak terlalu banyak, contoh high performance racing, dia bukan macam Ironman, bukan macam LIHM, orang habis je race, the next day pack balik. Next run, next race dan sebagainya. It does not matter. Sebab orang tengok gambar tu, bukit tu kat mana? Langkawi. Laut tu kat mana? Langkawi. Kita punya game untuk tourism bagi saya adalah perception punya game. The more people perceive it good, then good it will be. Kalau orang kata tempat tu elok, tempat tu bagus, tempat tu cantik, lagi ramai orang cakap benda tu, lagi orang kata betul lah. Sebab untuk travelers ni dah ada duit. Mereka bukannya esok nak pergi, hari ni baru mereka check bank account. Tak. Mereka dah plan dah, mereka nak travel bila dan sebagainya, berbaloi tak baloi untuk sampai ke Langkawi. Tapi kalau lah kata 2-3 orang kata tak elok, lepas tu event yang sepatutnya berlaku dekat Langkawi pun tak berlaku dekat Langkawi, tak ada that peringatan, you know, peringatan. Jadi dia akan hilang. Benda tu lama-lama dia akan hilang kan? Kita kena ambil peluang ni macam mana tahu? Macam F1.
Exactly. Ini contoh yang cukup baik tau. Hadiah. Hadiah ini Bonus once tu. in a lifetime Bonus. punya hadiah kan. Yeah. F1 Bahrain dianjurkan di Malaysia. Di Malaysia. F1 F1 Gulf Air Bahrain in Malaysia. Yeah. In Malaysia. In Malaysia. Betul. Walaupun kita tak dapat ticketing rights, Yep. kita tak dapat duit sales daripada event dan sebagainya sebab memang ditanggung oleh Bahrain. Tapi spill over orang mai sini. Spill over orang mai sini. Yes. Dan benda-benda ni spill over untuk hotel, transport, penginapan, makanan dan Local sebagainya. ekonomi. Economy impact. Dan yang paling penting sekali tahu tak apa? Yang bagi saya lah, dia menggerak memori. Dia menggerak memori. Dia menggerak memori racers, the team. Semua orang dekat situ untuk ingat balik how Sepang is actually one of the most toughest track in the world, the most unpredictable Predictable. track in the world. Jadi benda tu dia bila orang cakap, betul lah. Kalau orang tak cakap, Lenyap. lenyap. Kan? Kalau ada benda tak elok, kita senyap, maka senyap tanda Setuju. Wah, kan? Kita kena bercakap. Kan? Saya rasa sangat elok lah contoh tu sebenarnya. Kita dapat all this spillover. Sama juga macam di Langkawi. Mereka main train awal, mereka pusing dan sebagainya. Tapi dia menggerakkan that minda. Orang luar boleh tengok. Orang luar boleh tengok yang Langkawi ni macam ni rupa dia, macam tu rupa dia, macam ni rupa dia, macam tu. To get more interest. Talking about spillover, just nak share. Kita punya peak 2019 itu atlet kita paling ramai dalam tu 2,600 orang. Spillover untuk Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin 5 hari, span of 5 hari ke pulau 38 juta. Wow. Ya, yeah, 38 juta. 38 juta. So hotel kita sewa, F&B, berapa banyak turnover dia buat kan. So itu tak termasuk flight lah. Tak termasuk flight. Itu tak masuk media buy lagi time situ. Tapi dalam saja kita calculate dalam 38 juta ROI kita bawa. Thank you so very much. Saya atau peniaga yang dekat sini, penginapan dengan kedai makan, terasa memang kita rasa sangat untuk kedua-duanya. Masuk musim Ironman, kita boleh nampak geng ni duduk kat meja tu, geng tu duduk kat meja ni, geng ni jumpa dekat tengah. Sama juga LHM. Saya kita ada Boom kat sini, saya kita ada Cuff kat situ, saya kita ada macam-macam grup. Kedai makan tutup awal. Sampai habis stop. Habis awal. Sepatutnya tutup pukul 11. Pukul 8 malam habis dah. Tak ada apa dah. Sorry kami tak ada dah. Tak apa, telok saja pun tak apa lah. Kami kena makan juga. Tapi perasan tak, Ironman selalu main time low season. Betul. Sebab kita nak naikkan satu lagi season untuk Langkawi. Thank you. Okay. Thank you. Daripada ada 2-3 spike saja, kita naikkan satu lagi spike. Betul. That is what event is for. Sebenarnya kalau setiap bulan of the year ada satu main event, insyaAllah Langkawi baik dah. Sangat baik dah. Dan pilih time macam September, Oktober, November adalah shoulder period untuk Langkawi sebenarnya. Disember pun sebenarnya awal bulan slow lah. Tak main mana. Tak Masuk cuti sekolah tengah lagi. ke hujung barulah kita akan Yes. ramai jadi. Kalau tahun ni LHM dapat tackle semua smooth, kita akan announce another event for next year. Happen somewhere in May or June. Jeng. Tuan-tuan, dengar dah tu. Kalau semuanya berlangsung dengan elok pada tahun ini, tak ada masalah. Ada satu event yang akan di-announce pada Mei ataupun Jun. Happen either May or June. It will happen around Mei ataupun Jun. Nantikan insyaAllah. Siapa yang ada nombor Syah tu PM tepi dia. Apa dia berlari ke menari? Dia still berlari. Okay, saya berlari. Berlari dan menari. Alright, tuan-tuan. Wow, sedap tak sedap. Kita bersembang nak dekat 2 jam dah. Dekat 2 jam dah. Dan cepat sangat bersembang. Lagi-lagi bila tetamu banyak point nak bercakap, banyak benda nak kongsi. Terima kasih banyak. Mungkin last soalan saya kepada tuan-tuan, balik kita kepada Langkawi as a stage, right? Bang Syah, Cik Fauzi, both of you adalah big event organizer yang menggunakan Langkawi sebagai stage. I asked you already just now tentang Langkawi, but boleh tak kita tengok event-event tuan-tuan dan event-event lain mekar di Langkawi? Your response.
Oh, LHM dia takkan hilang L. Tidak. Sebab tu saya kata walaupun LHM sampai satu masa dia boleh berlari, tapi saya beritahu dekat Lada memang sentiasa ada dengan LHM. Sebab ini adalah aset Langkawi. Betul. So tidak boleh diberi kepada orang lain. I love that. That's all. Mati dekat tu lah. Habis. Dia habis metal. Saya mati. Saya mati. Macam kita saya mati abang. Mati. Saya tak boleh lari ikut Tak boleh LHM. Fauzi, for you. Good point lah. Good point sebenarnya bila dah kata aset kan. Tapi aset kadang-kadang boleh liquid. Tapi yalah. I mean same goes to Iron Man lah. It's always Langkawi. It's always Langkawi untuk Iron Man. Tapi untuk menjawab Langkawi as a destinasi yang untuk buat event, banyak to explore sebenarnya. There's a lot to explore in Langkawi. Macam kita, kita sendiri pun memang dah jatuh cinta, jatuh hati dengan Langkawi kan. That's why kita try to fully utilize Langkawi. Tapi untuk benda-benda lain, macam-macam lagi sebenarnya boleh buat kat Langkawi ni. Tak semestinya sports. Kalau rasa susah sangat nak compete dengan LHM, janganlah buat run. Buatlah benda lain. Kan? Tapi again, I mean welcome lah to do run kan. Of course, apa yang baik kita terima, apa yang tak baik ni kita botilkan. Tapi dari segi event, concert, let's say kalau kita ada food punya event ke apa, international event yang contoh buat shooting semua dekat sini kan, semua tu economic impact. So please come, please explore. Kita ada pulau, kita ada laut, kita ada hutan, kita ada gunung. Semua benda yang ada kat Malaysia ni semua ada kat Langkawi. Yes. There's a lot to explore sebenarnya. Cuma macam mana you punya idea and then how to be creative dengan Langkawi. Saya tambah satu lagi. Silakan. Untuk para organizer di seluruh Malaysia, kalau nak buat event dekat Langkawi, tadi Fauzi kata kalau tak mahu compete dengan LHM untuk berlari ke jalan raya, sebenarnya peluang yang sangat besar untuk trail di Langkawi sangat cantik. Trail. Okay. MB kita punya. Yes, betul. Kita dah rekin. Betul. Okay. Macam-macam. Okay, mata kita bila kita duduk di bawah tak secantik bila mata di atas. Exactly. Maksud saya bila you fly drone banyak hidden spot. Exactly. Yang you all boleh explore benda ni bila you berlari trail. Saya start dengan trail dulu je. Saya start dengan bicycle, mountain bike. Jadi saya tahu kawasan mana, tapi saya tak mau buat sebab tu bukan passion saya. So ini hint kepada siapa-siapa member kita dapat trail. Yes. Masya, panggil sikit kawan Masya yang buat yang menari-nari sikit tu, yang konsert-konsert tu. Masya, sebut sikit kan Masya. Sebut tang tu. Sebut tang tu Masya. Ni John. Ya. John, nanti kita bincang kat belakang. Abang John. Abang John Dia kita boleh ada macam-macam idea, kita boleh macam-macam plan, tapi kadang-kadang ada limitation. Yang tu yang kita kena jaga. Here and there, itu yang melimitkan. So kadang-kadang kita nak pergi all out ni, tapi bila ada limitation tu macam baik tak payah buat. Tu benda-benda tu kita kena put into consideration jugalah. Of course. Tapi ni nak ambil hati ni kita habaq yang elok lah. Of course mesti ada cabarannya kan. For sure. Terima kasih banyak kepada Bang Syah, Cik Fauzi, ambil masa yang panjang sebenarnya untuk sembang dengan saya. Bang Syah walaupun tak apa jauh dekat Padang Masyarakat di office, tapi sampai juga dekat sini. Fauzi all the way from KL, saya sangat-sangat menghargai you coming over here, and later nak balik naik flight pukul 4. Terima kasih banyak. Harap event masing-masing LHM dan Ironman Langkawi sentiasa mekar di Langkawi dan membanggakan di mata dunia, InsyaAllah. Yes. Amin. Dan before kita tutup, LHM tahun ni kita dapat collection untuk charity sebanyak 44,820 dan diberikan kepada 4
badan charity yang dipilih oleh pihak LADA. So satu badan dapat 11,000 lah. Wow. So hasil daripada charity. Dan charity slot kita cuma offer 250 slot sahaja. Sold out within 58 minutes. Betul. Alhamdulillah. So kita looking forward. Then thank you for all the support and trust towards to Langkawi Runners and LIHM. Thank you. Anything else from you, sir? Ironman Malaysia refresh. Okay, so new swim, new location, new segment on bike course. So please come, siapa yang dah rasa boring buat Ironman Langkawi, mai balik sebab tahun ni baru. Okay, vibe dia memang sentiasa Langkawi punya vibe. Come untuk trycation dekat Langkawi. Okay, registration masih buka. So jumpa 21 November nanti. There you had it. Tuan-tuan dan perempuan, daripada Abang Shah, LHM dan Encik Fauzi, Ironman menceritakan tentang events di Langkawi. Permulaan mereka di Langkawi, perkembangan mereka di Langkawi, cabaran-cabaran mereka di Langkawi dan apa lagi events yang boleh dilaksanakan di Langkawi. #konsert lah buat main sini. Dan terima kasih saya nak ucapkan tak terhingga kepada sponsors untuk episod kali ini, Tropical Charters dan juga micetravel.com kerana menjadi sponsor yang made it possible today. Kepada sesiapa yang nak mendapatkan servis yacht, sunset cruise dan macam-macam lagi, team building, meetings, weddings, hotel arrangement, boleh contact dengan Tropical Charters dan juga micetravel.com. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam episod-episod akan datang, merungkai macam-macam lagi isu-isu dan fakta-fakta menarik tentang Langkawi dalam podcast Pulau Kita Podcast. Saya Alif Aiman, kita berjumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.